Bukan ni. Ha, ni macam sama. Ya bang, boleh saya bantu? Saya nak cari tabletop yang warna putih macam ni lah, nak ganti dekat rumah mak saya tu. Yelah, dia kan masak-masak dekat dapur. So ingat nak raya ni nak gantilah dengan yang baru. Oh, nak warna putih ni. Tapi betul lah, warna putih ni tompok-tompok kekal tu memang akan nampak. Tapi takkan setiap tahun nak tukar kan? Okey, kalau hitam? Warna hitam ni memanglah nampak eksklusif, nampak premium. Tapi habuk sikit je, ada nampak macam ada 3 hari tak elak pula. Jadi, warna apa yang selamat ni kak? Okey, nak selamat, apa kata pilih warna yang tengah-tengah. Contoh dia macam warna kelabu. Ataupun warna yang corak urat-urat macam ni. Dia bercampur-campur warna. Sebab apa? Bila ada kotoran ke, kesan-kesan tumpah dan sebagainya tu, dia dapat menyorok. Tapi tak bermakna, mak abang tak payah lapnya, kena lap juga. InsyaAllah yang ni kita akan boleh pakai lama. Oh, menarik. So, tak adalah nak kena tukar tabletop setiap tahun kan? Bolehlah, boleh keluarkan quotation. Kebetulan abang tanya, kita dah nak puasa nak raya ni, kita ada offer which is boleh dapat quotation kita secara percuma saja. Abang tekan sahaja link dekat bio. Dan kita akan bagi servis paling laju. Tengok lagi banyak idea dekorasi. Abang boleh terus follow kita punya rumah hijau kita. Link kita ada dekat bio.